Ustaz, kalau kita musafir daripada Taiping contohnya ke Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur masuk maghrib, jadi kita buat jamak takdim dengan isyak. Dalam perjalanan ke Taiping, lepas habis solat maghrib dengan isyak jamak takdim, kita patah balik ke Taiping, tak masuk isyak lagi, bolehkah kita solat tarawih dalam kenderaan? Solat tarawih boleh tak? Maknanya belum lagi masuk isyak, tapi kita sudah solat isyak jamak takdim. Dan yang kedua, situasinya boleh tak kita solat tarawih dalam kenderaan? Baik, musafir daripada Taiping ke Kuala Lumpur sampai ke KL waktu maghrib, lalu jamak maghrib dan isyak jamak takdim. Jadi hukumnya adalah sah. Solat isyak itu sudah dikira masuk dan telah ditunaikan solat isyak. Maka selepas itu boleh terus solat sunat, termasuk solat tarawih. Kerana apa? Solat tarawih waktu ni adalah selepas solat isyak. Boleh tak solat tarawih dalam kenderaan? Ni isu nombor 2. Jadi walaupun orang lain, maknanya orang lain belum lagi boleh melakukan solat isyak, tapi kita sudah melakukan solat isyak, maka boleh solat tarawih. Isu yang kedua adalah boleh tak solat tarawih dalam kenderaan ketika musafir. Di sini kita perincikan. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat ketika musafir boleh dilakukan di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat sepenuhnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kana Rasul SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahtu bihi. Haitsu tawajjahtu bihi. Baik, maksudnya baginda SAW salat sunat di atas tunggangannya ke mana sahaja arah tunggangan itu menghadap. Jadi syaratnya adalah mesti solat sunat, dia tak boleh solat fardu. Kalau solat fardu dia kena sempurna. Solat sunat boleh di atas kenderaan dan ianya dalam keadaan musafir, kan? Kalau solat fardu wajib solat kena berhenti R&R. Tidak, tak sah. Tapi solat sunat boleh. Jadi solat tarawih termasuk dalam solat sunat. Ada kesukaran untuk turun, tak mampu untuk kita menghadap kiblat dengan sempurna. Wallahu a'lam.